sangat mengharapkan bukan sekadar menteri, tetapi yang paling penting adalah Perdana Menteri. Orang yang saya kira paling berkuasa untuk menghentikan program yang akan berlangsung pada esok pagi. Beliau adalah sebagai seorang Muslim yang dilantik, yang diberi kepercayaan oleh kebanyakan orang Islam di negara kita ini melantik beliau untuk menjadi Perdana Menteri, maka beliau kena menggunakan kuasa yang ada untuk menghentikan. Sekiranya kalau tidak menggunakan kuasa untuk menghentikan program esok ni, saya yakin rakyat akan menghentikan beliau sendiri sebagai Perdana Menteri selepas daripada ini. Jadi saya sangat mengharapkan perkara-perkara ini dapat kita gerakkan secara bersama. Kenyataan daripada masjid, surau di seluruh wilayah persekutuan pun telah keluar, beberapa majlis agama pun telah keluar. Menteri Agama okeylah walaupun dia keluar dengan kenyataan umum, tapi saya rasa mungkin dia nak sebut secara khusus tu, saya tak pasti, tapi dia dah buat keluar secara umum. Saya harap perkara ini dapat diambil cakna oleh semua masyarakat, semua yang beragama Islam, untuk kita gerakkan bersama. Kita berikan tentangan, kalau boleh semua di mana-mana media sosial kita nyatakan bantahan terhadap perkara ini, dan mudah-mudahan perkara ini dapat dihentikan dan tak berlaku esok. Dan saya juga ingin mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia, dan juga insya-Allah kita arahkan kepada seluruh pemuda khususnya yang berada di kawalan kami, pemuda PAS di seluruh negara, kita arahkan pada malam ini, malam Jumaat, kita arahkan mereka akan mengadakan solat hajat untuk memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah hadir dah ke Motek, kita dah nyatakan pandangan kita kepada Perdana Menteri. So kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memiliki cuaca, ya Allah yang memiliki segala-galanya, untuk berserah agar Allah memberikan apa sahaja perkara yang Allah boleh berikan pada esok hari bagi menghentikan pelaksanaan program ni, insya-Allah. Wallahu a'lam.